Adab gang, pagi gang. Pagi. Aku baru balik kerja. Pukul 6 aku clock. Sekarang ni aku bosan sebenarnya. So aku decide aku call wife aku malam tadi. Aku cakap aku nak keluar cari breakfast kan. So dia terpaksa bangun awal untuk hantarkan baju aku mandi kat kilang Last minute pula tu dia bagi tahu. Last minute. Malam tadi dia bagi tahu pukul 12 macam tu. Lepas tu pukul 3.30 pagi dah bangun, bersiap, ayun baju, ayun tudung. Lepas tu pukul 5 baru keluar daripada rumah. Kita pergi kilang, jumpa dia. Lepas tu dia pergi mandi kat kilang. And then sekarang ni kita dekat, tak tahu dia nak bawa pergi mana. So tunggu je lah nak pergi mana. So trip kali ni jauh sikit. Sebab sebelum ni aku ada pergi area-area dekat. So aku malah nak buat sangat sebab dia macam bosankan. Aku nak cari breakfast tapi jauh sikit. Cumanya kali ni kita tak naik kereta. Kita gamble, kita berjalan kaki pula kali ni. So kita akan naik pengangkutan awam. So nak tahu kita gimana, just wait and see. Let's go. Morning person. Okay guys, kita dah sampai dekat stesen kereta api. As you can see macam kat belakang ni. So kita dekat stesen kereta api Kempas Baru. So tengoklah my husband nak bawa pergi mana. So stay tuned. Guys, time-time ni lah dia nak buat hal, nak membuang lah, nak pergi tandas lah. You bagi-bagi you buat hal Good. So pagi benda penting adalah berak dulu. Sebenarnya kita dah lambat. Kalau tak silap kita punya gerobok kau. Gerobak kita gerobak C kot. Dia tunggu train. So gerobak C kat sini. You pernah naik kereta api ke? Pengalaman? Experience? Pengalaman naik kereta api ada tapi bukan dekat Malaysia. Wow, kat mana? Masa dulu pengalaman menaiki tak ingatlah apa nama dia. Kita dekat Paris ke Jerman. Apa? Main luar negara kat main. Kita tak main lah. Kamu balik kerja. Benda ni balik kerja tu keluar tak tidur. Ini kerja ni malam. Salah information lagi. Kita ke C pula. Patutnya kita F. To B. Sinilah Sana. Salah. Alah, malu betul naik train nak main yang luar negara je. First time. Malaysia tak tahu. Sebenarnya ni adalah salah satu challenge sports yang kita buat husband and wife. Sebab kita tak pernah merasa semua benda ni. So at least sekali semua hidup kena rasa. So kita nak travel lepas ni senang. Asyik bawa kereta je penat lah. Nak merasa naik train pula. I all pun tak pernah naik kereta api. Pernah. Tapi dah lama. So yang dekat Kempas Baru ni nak pergi ke destinasi yang suami nak bawa ni first time lah. I thought we were happy. I was wrong cause I got my ass kicked when you called my cell phone, telling me you're going on. You made me feel like a little fool in this wicked game. I try so hard to play it cool, but I can't hide the pain that I'm still going through. Guys, kita dah sampai ke destinasi kita.
husband kita bawa ke keluar. Nak pergi mana? Sarapan. Tapi aku tak tahu kedai dekat mana. Ayo. Kita gamble je ni. Bedal je lah ni. Kita naik yang sana tadi. So task pertama kita pagi ni adalah mencari tempat sarapan. Aku tak tahu kat mana. So, kita turun je lah. Kita gamble je ni. Mana lah? Cuba ambil research. Ambil research lah. Tengok geng dia buat surprise tapi dia tak research. Kau tengok. Memang dia punya plan kan. Last minute betul. Kat mana? Mana ya? Ni. Betul. Okay guys, kita dah sampai ke tempat sarapan yang kita cari, yang viral sangat tu. So ini dia Railway Coffee. La 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 la. L.O.V. What have you done? I forgot all you can be. La 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 la. La 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 la. L.O.V. What have you done? Tell me why are you so heavy? La 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 la. La 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 la. SpongeBob SquarePants. Okay kan, kita dah settle dekat kawasan Laman Pesona Keluang. Ambil gambar sikit, acah-acah estetik je. Statik. Tak kapan, so kita, dah cukup lah ni. Dah banyak sangat dah. Rapu-rapu je kat sini. Take time, take 5, take 3, take 2, take 1, semua banyak. Penat kan nak jadi tu content creator lah, video creator lah. So sekarang ni aku dah order Grab. Tak lah nak jalan kaki. Aku kena mana-mana Malaysia ni. So hot jalan kaki jalan. Kita pergi dekat next destination. Kita go to the next destination kita, okay? Let's go. Gang, Grab kita dah sampai. Mana? Grab kita dah sampai. Okay? Kita punya Grab sudah sampai. Bang, hantar ke Gunung Lambak boleh bang? Boleh? Allahu Akbar. Ya Allah. Saya Sat bagi ambil nyawa. Grab kita kali ni Ramai dah juga. Tak adalah dia cakap Grab dah sampai. Mana Grab ni? Lepas tu, aku macam kenal kereta ni. Sebab tu tadi tak nak join ni kan lapar ni nak sapan sekali je. Tak nak kacau daun lah. Oh ya. Boleh je. Kan senang berjalan, nampak kat sini dah ada Grab. Macam mana boleh ada dinner kat sini ni? Kau memang balik. Ha? Memang balik. Memang balik?
Tak boleh ni orang mana? Orang keluar. Oh lupa. Dia ni orang keluar. Okey. Lepas tu Pergi kerja ulang balik dengan keluar. macam tak percaya je. Bagi rating Okay. Thank you, Dok. Grab full day 5 bintang 5 bintang. Bye. Alright. Sorry lah tak dapat tunjuknya semua ni. Kita orang dapat tengok tunjukkan yang view je lah sikit-sikit. Sebab penat lah, tenaga dah habis. Aku tak tidur lagi malam pergi kerja. Yang aku balik malam ni aku kerja tau. Rasa dengan cuaca panas berdenting. So 24 jam aku tak tidur lagi. Malam ni aku kerja. Ya. So kita nak pulang ke sarang. Nak pulang lah. Nanti walah ada update-update. Kalau tak ada update tak lah. Tu je.